Waktu saya riki-riki jam ni, Redmi Watch 6 ni, saya tengoklah dekat website. Saya tengok Redmi Watch 5 dijual pada tanda harga RM389. Okey lah kan, 389 untuk jam macam ni saya rasa nice je. Tapi bila saya tengok yang paling latest, iaitu Redmi Watch 6 yang saya dah ada sekarang ni, harga dia RM369 dan saya pun tertanya-tanya, kenapa harga dia sekarang tiba-tiba murah kan? Dia downgrade ke macam mana ni? Sebab kalau Redmi Watch 5 tu, yes, dia memang dah cukup okey dah kat sini, tapi Redmi Watch 6 ni mestilah ada penambahbaikan kan? Tapi harga dia yang bertambah murah pula kat sini. Kenapa ni? Kita bedah siasat sikit lah. Kalau sebelum ni 11.3mm, kalau nak pakai dia rasa macam agak besar dan terbeban sedikit dekat tangan anda. Tapi kali ni dia dah kecilkan sedikit, yang mana dia hanyalah 9.9mm, yang membuatkan dia nipis dan lebih ringan sedikit. Itu antara benda yang sangat bagus untuk jam ni. Tapi dia tak stop begitu saja, dia tak habis sampai itu saja, okey? Kemudian kalau anda tengok dekat bahagian skrin ni juga, dia ada kecerahan yang ditambah baik sehingga 2000 nits. Kalau anda tanya saya, 1500 tu dah okey dah kan. Kalau bawah cahaya matahari yang terik tu mungkinlah tak apa nampak. Tapi dah sampai 2000 nits ni, bagi saya dah satu next level lah untuk jam ni. Sebab 2000 nits tu memang sangat better. Tak cukup dengan tu, dia upgrade juga Bluetooth. Yang kalau sebelum ni Bluetooth 5.3, kali ni Bluetooth 5.4. At least yang mana dia menambah baik juga dia punya ketahanan bateri. Tapi kalau nak bandingkan dengan Redmi Watch 5 tu, sebenarnya dia lebih kurang je kan, 24 hari apa yang dia claim. Tapi bagi saya 2 minggu lebih sikit tu kena charge dah. Sebab kadang-kadang anda guna banyak features dekat jam ni kan, dia tak akan bertahan lama. Tapi bagi saya 2 minggu tu benchmark yang sangat bagus untuk sebuah jam macam ni. Kemudian tengok dekat skrin. Okey, skrin ni kita tahu AMOLED, memang cantik, memang nice, memang tertarik dekat sini. Dia juga touchscreen kat sini, ialah harga 300 something, mesti kena ada touchscreen. Kalau yang lama tak touchscreen, harga bawah 100 tu dapat touchscreen kan. Tapi yang paling penting, tengok ni, dekat sini juga yang menambah dia punya premium ni, yang mana kat sini kita ada crown dia, dan juga kat bahagian bawah ni penambahbaikan yang baru, iaitu dia ada button. Kalau orang yang nak simple macam saya ni, saya lebih suka guna button kan. Kalau nak macam relax-relax, baru saya akan scroll guna crown dia. Benda ni agak bagus, okey. Kalau tanya saya, memang sesuatu yang menarik, sebab tak semestinya anda akan guna crown ni sepanjang masa. Kadang-kadang button pun dah cukup. Dan kat sini juga dia ada penerapan 5 ATM. Kalau anda pergi berenang dalam kolam ke, kena hujan ke, tak perlu risaulah masuk air, sebab penerapan tu memang agak tinggi sebenarnya. Saya suka dengan jam ni sebabkan salah satunya ialah dia ada notification tau, yang mana saya tak perlu pun nak pergi kat smartphone saya nak tengok kan. Kadang-kadang boleh tengok dekat jam ni, dia lebih menjimatkan masa dan saya tak perlu 100% ataupun setiap kali notification saya nak tengok phone, setiap kali notification nak tengok phone. Kadang-kadang semak juga kan. Dan benda ni dah agak bagus, yang mana kalau nak pergi dekat dia punya apps kat sini, anda boleh control apps apa yang boleh kawal notification ni, boleh keluar dekat notification ni. Kalau dulu, kalau Xiaomi ataupun Redmi punya apps ni agak serabut. Nampak gaya sekarang mereka dah menambah baik benda ni. Kemudian kalau anda pergi kat main menu dan anda scroll gunakan crown ni, memang anda akan rasa haptik dia. Haptik dia tak terlalu kuat dan tak terlalu lembut sangat. Memang anda terasa sedap-sedap macam tu je haptik dia. At least feedback dia tak kosong lah dekat sini. Dan dia ada banyak feature-feature lain lagi, macam anda nak buat exercise dekat sini, nak tengok SpO2, nak tracking waktu tidur anda, nak tengok cuaca pun boleh dekat sini kan. Dia dah macam mini smartphone untuk anda dah kat sini. Segalanya ada dekat jam yang besar macam ni. Dan paling saya suka dia punya premium dia, memang tak boleh lawan. Sebab kata saya, kalau nak beli jam yang terlalu besar macam tu, macam beban sangat. Memanglah cantik dekat tangan kan, tapi bila nak hayun-hayun tu terasa. Bila pakai lama sangat memang rasa tak selesa. Tapi yang ini dia agak ringan, nipis macam tu. Yes, saya suka yang ini. Dekat office pun ramai yang tegur kan, jam apa tu nampak mahal sangat, nampak macam jam brand tu je kan, nampak beribu-ribu je, padahal anda boleh dapat bawah 400 je. Dan untuk tahu anda juga, kalau dekat China dia ada siri NFC tau. Saya rasa memang takkan masuk lah NFC tu. NFC tu yang mana anda boleh buat pembayaran menggunakan jam ni saja. Cuma dekat Malaysia ni, Xiaomi punya Pay tu dia tak support pun. Jadi sebab tu lah NFC tak akan masuk pun untuk jam ni kan. Jadi janganlah tunggu-tunggu nak beli ke tak, nak beli ke tak. Sebab harga dia tu saya tak pasti adakah memang bug ataupun memang dia buat macam tu. Nak jual lebih murah pada Redmi Watch 5, saya pun tak pasti sangat. Dan dekat bahagian skrin ni juga kali ni, kalau tengok dia punya skrin ni lebih besar tau. Dia punya bingkai dia nipis
nipis je kat sini kan. Kalau Redmi Watch 5, kalau siapa yang pernah beli ataupun pergi tengok dekat dia punya kedai tu, memang nak tengok memang ada perbezaan dari segi bingkai yang dekat bahagian skrin ni. Saya lebih suka yang ini, yang mana kalau nak tengok terpampang luas informasi yang nak pertuk tengok. Itu yang best. Cumanya ada kelemahan juga. Walaupun dia jual pada tanda harga yang agak murah, mestilah ada 1-2 kelemahan kan. Antara risiko yang bila anda pakai jam ni lah dekat bahagian skrin ni jugalah, yang mana skrin dia ni dia tak ada sebarang pengiktirafan ataupun dia punya security tau. Maksudnya dia lebih mudah terkesan dengan cala dekat sini. Ataupun jatuh tu terkesan untuk kesan jatuhan juga. Jadi sebaik mungkin kalau nak beli jam ni, pakaikanlah dia casing ke ataupun tempered glass ke. At least lah kalau kadang-kadang kita berjalan tersangkut kat mana-mana ke, dia tak dah mudah cala. Tapi saya tak naklah buat kan eksperimen macam tu kan. Sayang lah sebab jam ni nampak mahal, nampak best kan. Jadi pendapat anda untuk harga 369, saya tak pasti tu harga memang promosi ataupun harga asal dia. Tapi bagi saya kalau 369 nak banding dengan Redmi Watch 5, lebih baik saya rembat yang ini je. Harga dia lebih berpatutan kat sini kan. Dengan harga macam ni dapat kualiti yang nampak premium dekat sini kan. Dengan anda boleh buat exercise lah. So saya boleh katakan jam ni agak powerful jugalah sebab dia ada banyak benda. Contoh macam bateri yang tahan lama 24 hari atas kertas 24 hari, tapi saya tak janji 24 hari. Kemungkinan 2 minggu tu saya boleh janji lagi. Kemudian skrin dengan AMOLED dekat sini, dengan skrin yang luas dekat sini, dia punya bingkai frame dia nipis dekat sini, memang puas lah kalau tengok skrin dia kan. Kemudian dia tak terlalu berat dekat sini, just nice je. Body dia pun dah makin nipis dan harga dia lebih murah daripada Redmi Watch 5. Nampak anda macam mana kan? Saya suka dengan jam ni kan. Maybe inilah masanya saya nak tukar jam yang lama kepada Redmi Watch 6. Nampak anda tinggalkan kat bahagian komen di bawah dan macam-macam like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi boh.